Diberi jisim buah oren dihasilkan bertaburan normal. Okey, bila tahu je taburan normal, automatik keluar kan? Apakah X? Apakah min? Apakah sisihan piawai? X ni tengah cakap pasal apa? Dia kata dia tengah cakap pasal jisim buah oren. So, ni adalah jisim oren lah. Okey. Alright, dia kata min dia 260 gram. Sisihan piawai pun dah bagi 35. Okey. A. Jika sebiji oren dipilih secara rawak, kebarangkalian ialah grade A. Okey, dia pilih satu. Apa kebarangkalian grade A? Okey. Kalau tengok untuk A ni X lebih daripada 300. Okey. Bila nak tengok Z, taburan normal guna Z sama dengan X tolak apa? Min per sisihan piawai. Okey, ni formula dia. So, A ni X lebih daripada 300. Saya pula mata saya ingat ni. Tak apalah. So, X. Okey, untuk dia A, P, X dia mesti lebih daripada 300. Sama dengan kalau tukar Z. Okey. X tolak min per sisihan piawai. X dia berapa? 300 tolak min. Min dia adalah 260 per sisihan piawai dia adalah 35. Tutup balik. So, PZ lagi besar daripada 300 tolak 260 bahagi dengan 35. So, dapat 1.143. 1.143. Okay. Kenapa saya ambil 3 je? Sebab table awak memang ada 3 titik perpuluhan je. Okay. So, ni boleh cari. Okay. Tengok lagi satu. Dia kawasan dia positif. So, maksudnya kalau kita lukis ni, dia positif kan? So, dia maybe sampai kat sini. Lepas tu, dia lagi besar dan positif. So, luas dia kat sini. Senang. Kenapa? Sebab table kita ni memang boleh kira dekat kawasan kaki je. Kaki kiri atau kaki kanan. So, ni boleh kira. 1.143. Ni 1.1. Maksud mana 4 kita? 4 kat sini. So, ni adalah 1.14. Lepas tu, dia belakang ni tolak yang 3. 1, 2, 3 kat sini. So, belakang kena tolak 6. So, 71 tolak 6 dapat berapa? 65. Betul? 71 tolak 6. 11 tolak 6. 5. Ni 6. So, ni akan jadi 0.1265. So, dia akan jadi 0.1265. Okay. Benda ni boleh direct kira guna kalkulator lah. Cumanya dalam SPM, dia ikut table. Kalau guna kalkulator, akan lari sikit, salah lah. Okay, saya tunjuk cara nak check guna kalkulator. Cumanya, kalau awak check guna kalkulator, awak tahu, kalau jawapan jauh, maksudnya awak tahulah awak salah. Betul? So, kalkulator tekan mana? Okey, kalau tekan kalkulator, tekan menu. Okey, nampak tak distribution ni 7? Tekan 7. Okey, pilih normal CD, nombor 2. Dia akan tanya, lower ni berapa? Lower ni adalah sini lah. Sini ke sini kan? So, lower dia adalah 1.143. 1.143. Apa ni? Tak tahu. Tapi dia tahu dia besar, letak je 1000. Standard dia letak 1000 je. So, nilai yang besar lah. 1 dengan 1000 kan beza. Okay, min ni, sisihan piawai ni biar je 1. So, akan dapat 0.1265. Kenapa 1.26 dekat buku teks ni? Tapi patutnya 0.1265 jugalah. 0.1265. Okay lah, tengok balik ni. Kalau 1.1428 kan? 14286. Okey. Yang ni kalau cari daripada sini. Okey. Kalau guna value ni, kalau guna value ni 1.142866, awak akan dapat 0.1266. Okey, cumanya sasar dalam jadual awak ni boleh ambil 3 titik perpuluhan je. So, jawapan should be ni lah.
So buku teks guna kalkulator tapi dia ambil value yang besar, masukkan dalam kalkulator dapat 6. Should be table memang 3 je. Okay. Dia memang 3 nombor je. 1 titik, okay, lemak. 1 titik perpuluhan, 2 titik perpuluhan, 3 titik perpuluhan. Kan? So 1, 2, 3. B. Sebuah bakul ada 600 biji oren, anggarkan bilangan oren grade B. So sama juga, ni min and P. Tapi bukan min yang ni. Ni adalah bilangan, alamak, ni bilangan oren B, grade B. Ni adalah kebarangkalian, alamak, kebarangkalian oren grade B. And ni adalah semua oren N ni semua oren yang dah ada. So N ni kita dah ada, dia adalah 600. Okay, P boleh cari daripada table lah. So tengok balik kat table. B ni 200 ke 300. So P P di mana X dia, GCM dia adalah antara, awak dekat sangat ni, sus ni. 200 ke 300. Okay, Z sama dengan X tolak min persisian piawai. Okay, bila tukar Z, 200 tolak 260 per 35. Z 300 tolak 2, alamak, 260 per 35. Tutup balik. 200 tolak 260 per 35 dapat negatif 1.714. Negatif 1.714. Z 300 tolak 260 per dengan 35. So dapat 1.1428. Kalau bunda 1.143. 1.143. Okay. So, okay. Kalau awak tengok ni kan, negatif ke positif. So, somehow dia bentuk dia macam ni. So, ni adalah negatif 1.714. Ni adalah kawasan 1.143. Okay. Tadi 1.143 ni kita dah kira dekat A tadi. So 1.143 adalah 0.1265. So sini, mana? Sini adalah kawasan, ni adalah, lain naik. Ni adalah kawasan 0.1265. Okay. Right. And tapi kawasan yang dalam ni, dia tengah cakap pasal kawasan yang tengah-tengah. Kenapa? Daripada negatif, alamak, daripada negatif ni ke positif ni. Ni adalah kawasan yang dia tengah cakap. Okay. Tapi kita tahu Z table kita boleh cari kaki je. Tengah ni direct tak boleh. Tapi kita boleh cari kaki lagi satu. Kalau tengok, hijau ni sama dengan semua tolak kaki kiri, tolak kaki kanan. Boleh cari tak kaki kiri ni? Boleh. So, ni adalah apa luas 1.714 ni. Luas ni kalau tengok dalam awak punya table 1.714 kan. Okay. 1.714. So, dia adalah nilai kaki dia 1.7 dekat sini, 71 kat sini. Tu 71 dekat sini. 1.714 dia kalau tarik dekat sini. Mana? Sini. Okey. So 0.0436 ni tolak 4 belakang dapat 0.0432. Ni adalah kawasan 0.0432. Nampak tak? So basically yang hijau ni adalah sama juga dengan kawasan 1 tolak 0.0432 tolak dengan kawasan
0.1265. 0.1265. Kalau tekan kalkulator, 1 tolak 0.0432 tolak 0.1265 dapat 0.8303. So 0.8303. Okey. Ni tengah cakap pasal biji oren lah. Okey. Ni kebarangkalian biji oren. So bila dia nak B tadi, ganti P kat sini, dapatlah dia punya bilangan oren. So saya ganti kat sini. So bilangan oren dia sama dengan N dia adalah 600 biji. Kebarangkalian 0.8303. 600 darab dengan 0.8303. So kalau tengok 498.18. So yang grade B ni yang 498 je lah. 498 biji. C, dia kata 99% boleh digradekan. Cari minimum yang boleh digradekan atau dijual. So X lagi besar daripada M adalah 0.99. 99% sama dengan 99 bagi 100 dapat 0.9. Ni adalah berat yang dia boleh jual. Kalau kita lukis, okay, dia tengah cakap pasal berat. Ni ringan, ni makin berat. So lagi besar daripada M. Kalau tengok besar patut belah kanan. Tapi kanan 0.5. Cukup tak 0.9? Tak cukup. Dia akan ambil sini. So maybe sampai kat sini. Ni adalah kita punya M lah. So ataupun M. Kalau dekat normal. Okay, kalau normal biasa M, dia akan jadi M tolak ni lah. Okay, ni X from M. Ataupun PZ dia lagi besar daripada M tolak 260/35. So kalau dekat graf normal piawai ni M tolak 260/35 lah. And yang penting belah kanan ke belah kiri? Dia adalah belah kiri. So bila belah kiri, bila nak cari dekat dalam awak punya jadual, dia mesti negatif lah. Okay. Cumanya kat tengok sini. Okay. Table kita boleh cari kaki. Ni bukan kaki, ni dah besar ni. Kaki kita kat kawasan sini je. Table kita boleh cari yang dekat kaki. So 0.99 ni semua betul. Kaki kita ni berapa? Kaki kita ni adalah 1 tolak 0.99 dapat 0.01. So kaki kita ni boleh cari 0.01. Okay, 0.01 kalau dekat jadual kita. Okay, dia 0.01 bawah lagi. 0.01. Okay, ni 04, 02, 0.01. Ni paling kecil. Tu paling kecil kat sini kan, 0.0102. So sini dapat 2.3. Okay, 2.32. Cumanya 2 ni kena buang. So 2 kena buang dekat sini lah. Okay, ada banyak, boleh. So ni adalah 6. So 2.326. 2.326. So ni adalah 2.326. Tapi sebab kawasan negatif, dia mesti ada negatif. So M tolak 260/35. Okay, M tolak 260 sama dengan 35 bawa tepi jadi darab. 35 darab negatif 2.326. So M sama dengan 35 darab negatif 2.326 tambah 260 sama dengan 35 darab negatif 2.326 tambah 260. So dapat
178.59 ataupun 178.59 ataupun 179 lah. 179. Okey. Sebab kita bunda lah. Lagipun kalau logik pun dia lebih 178 kan. So 179.